Baru-baru ni saya tengok dekat media sosial, ada seorang wanita ni dia kongsi, dia tak mengandung, dia tak menyusu, tapi keluar cecair berwarna lutsina. Adakah ini normal? Perlu tak panik? Benda ni boleh jadi normal ataupun physiological kita kata, sebab kelenjar di bahagian payudara tu dia masih lagi berfungsi dan dia menghasilkan lagi hormon daripada kelenjar tu lah. Keadaan ni biasanya melibatkan kedua-dua belah payudara dan cecair yang dihasilkan tu jernih. Tapi kalau dikeluar sebelah saja ataupun satu saja saluran di bahagian payudara, cecair yang dihasilkan tu nampak macam darah ataupun warna selain warna jernih, dan kita mungkin perlu risau, perlu buat rawatan, berjumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut. Apa punca rembesan cecair sebegini? Adakah ia berkenaan dengan masalah hormon ataupun adakah ia tanda awal penyakit berkaitan dengan payudara? Dia boleh jadi dua-dua punca. Kalau kita kata hormon prolaktin yang dihasilkan di bahagian otak tu, maksudnya kelenjar payudara tu dia akan menghasilkan hormon ataupun susu yang berlebihan. Mungkin doktor akan cek hormon prolaktin ni dan mungkin kena buat imbasan di bahagian otak. Kalau dia keluar sebelah saja ataupun darah, dan mungkin punca dia tu di bahagian payudara, yang mana kita kena buat scan di bahagian payudara untuk cek ada masalah di saluran payudara tu. Macam mana nak bezakan apa yang keluar daripada payudara tu, adakah ia cecair yang berbahaya ataupun yang normal, yang tak perlu risau? Macam mana nak bezakan? Yang tak bahaya ni dia keluar di bahagian dua-dua belah payudara, dia keluar daripada banyak saluran di bahagian puting tu. Warnanya biasanya jernih dan tak banyak sangat, macam peluh yang kita hasilkan. Tapi kalau yang bahaya ni biasanya dia keluar macam darah, keluar daripada salah satu saluran di bahagian puting tu, warna mungkin darah kehitam-hitaman ataupun ada bau yang mungkin tak menyenangkan. Macam mana pula kalau rembesan cecair sebegini hanya keluar daripada satu belah payudara? Adakah itu kurang serius ataupun wanita tu masih perlu panik dan segera berjumpa dengan doktor? Saya akan nasihatkan pesakit untuk jumpa doktor segera untuk buat imbasan, sebab kadang-kadang dia keluar cecair tu saja tapi tak ada rasa ketulan apa di bahagian payudara, sebab benda tu mungkin kecil di dalam saluran kelenjar payudara tu. Untuk nak detect apa masalah dia, kena buat scan yang lebih detail dan jelas untuk cari punca dia tu. Untuk tenangkan sikit wanita sebeginilah, kalau diorang pergi ke hospital untuk buat pemeriksaan, apakah ujian ataupun saringan yang doktor biasanya buat untuk pastikan apa masalah yang dia hadapi? Doktor akan cek macam biasa dulu, pemeriksaan melalui fizikal. Yang penting perlu buat imbasan ultrasound ataupun mammogram untuk tengok di bahagian saluran ataupun di bahagian payudara tu ada abnormalities ataupun tak. Ada tak apa-apa tips ataupun cara untuk mengelak keadaan ni berulang? Kita kena tahu punca dia lah. Kalau dia sebahagian daripada proses fiziologi normal, dia biasanya akan surut dengan sendiri, especially bila kita dah usia meningkat, kelenjar tu dah makin tak aktif. Tapi kalau punca dia tu berpunca daripada masalah bahagian saluran, termasuklah punca dia tu boleh jadi kanser di bahagian saluran payudara tu, kita kena buat rawatan yang sesuai lah. Tolong saya share video ni dengan semua platform media sosial yang anda ada, sebab percayalah ketika kita berbual ini, ada at least seorang wanita di luar sana yang merupakan kawan atau ahli keluarga anda yang tengah risau kerana benda ni berlaku dengan dia. Semoga bila anda share, dia dapat manfaat dan dapat ambil tindakan awal untuk kesihatan dia. Hi, my name is Adi Shazni bin Muhammad. I'm a consultant breast and endocrine surgeon visiting at Hospital Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini sedang berkembang untuk keselesaan anda di masa hadapan.